Aksi tumpuan Liga Super 2025 akan berlangsung petang ini, Sabtu 27 September 2025 jam 5 petang di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur apabila KL City FC menerima kunjungan Terengganu FC. Perlawanan ini boleh disaksikan secara langsung menerusi TV OK, sukan RTM atau platform dalam talian di RTM Klik. Misi perebutan kedudukan kedua carta Liga Super bakal menjadi taruhan. Ketika ini, KL City berada di tangga kedua, manakala Terengganu FC di kedudukan ketiga dengan beza hanya 3 mata. Jika Terengganu berjaya menang dengan jaringan besar, peluang untuk merampas kedudukan kedua itu amat cerah. Berdasarkan 5 pertemuan terakhir antara dua pasukan ini, Terengganu mendominasi dengan 3 kemenangan, KL City pula menang sekali, manakala satu lagi perlawanan berkesudahan seri. Dalam pada itu, Safawi Rashid menjadi tonggak utama KL City dengan 5 gol setakat ini di Liga Super, berada di tangga kedua carta penjaring terbanyak. Di pihak Terengganu pula, Yan Mabela turut mencuri perhatian apabila meledak 4 gol dan berada di kedudukan ketiga penjaring terbanyak. Terengganu FC di bawah kendalian jurulatih Badrul Afzan Razali membawa rekod 3 kemenangan, 1 seri dan 1 kalah dalam 5 aksi terakhir di Liga Super. Terengganu juga berjaya mara ke suku akhir Piala FA selepas menyingkirkan Immigration FC pada 13 September lalu menerusi agregat 4-2. Di suku akhir nanti, Terengganu bakal bertemu Kuching City pada 18 dan 28 Oktober. Dalam pada itu, untuk perlawanan petang ini, Terengganu bakal kehilangan Akhyar Rashid yang masih cedera di buku lali, yang mana jurulatih Badrul Afzan mengatakan Bakyuddin Syamsuddin berkemungkinan mengisi kekosongan tersebut. Sementara itu, penjaga gol nombor 1 Terengganu, Suhaimi Husin pula berazam mahu mencipta hat-trick petang ini selepas berjaya mengekalkan rekod tanpa bolos dalam 2 perlawanan berturut-turut sebelum ini. Antara lain, jurulatih Badrul Afzan turut mengingatkan pemain Terengganu agar berwaspada terhadap ancaman sepakan percuma Safawi Rashid selain mereka perlu menyekat percubaannya di hadapan gol. Badrul memaklumkan dia bakal mengekalkan barisan pemain yang sama seperti ketika menentang Immigration FC sebelum ini, lantas tiada perancangan untuk melakukan sebarang rombakan. Katanya lagi, semua pemain juga berada dalam keadaan baik, hanya Akhyar Rashid yang mengalami kecederaan. Mengenai perlawanan hari ini yang diadakan pada waktu petang, Badrul tidak mahu pemainnya menjadikan itu sebagai alasan untuk tidak menang kerana mereka juga kebiasaannya menjalani latihan pada waktu sedemikian dalam keadaan cuaca agak panas. Sementara itu, KL City di bawah kendalian jurulatih Risto Vidakovic hadir dengan rekod 4 kemenangan dan 1 seri dalam 5 aksi Liga Super. Mereka tersingkir awal di Piala FA selepas tewas kepada Kelantan The Real Warriors pada 14 September lalu, menerusi agregat 2-3. Media baru-baru ini melaporkan bahawa KL City berdepan hukuman larangan perpindahan pemain baharu selama 3 jendela perpindahan. Tindakan itu diambil FIFA berikutan isu tunggakan gaji melibatkan bekas jurulatih penjaga gol KL City, Guilherme Almeida. Namun, menurut sumber terdekat pasukan, masalah itu membabitkan pihak pengurusan lama, namun pengurusan KL City kini akan tetap menanganinya dengan segera. Antara lain, jurulatih Risto Vidakovic menganggap Safawi Rashid sebagai anugerah istimewa buat KL City kerana menjaringkan gol hampir setiap perlawanan. Menganggap Safawi pemain berkelas antarabangsa, dia turut memuji sikap baik Safawi di bilik persalinan serta melihatnya layak dijadikan contoh kepada pemain muda. Sementara itu, KL City bakal kehilangan Kenny Palraj dalam perlawanan petang ini kerana kecederaan, manakala status Giancarlo Gallifuoco masih belum pasti akibat kecederaan tulang belakang yang dialami sehingga tidak bermain hampir sebulan kini.